Dia kata kat saya, dia pernah ayah dia bawa pergi jumpa dekat satu ustaz. Dia dulu histeria kena dekat asrama. Ustaz tu suruh saya pakai telekung putih. Ustaz tu pegang kepala saya je. Kali pertama ada ayah, ada mak saya. Tapi ustazah selepas kali pertama tu balik, tiba-tiba ada orang WhatsApp saya, macam mana, okey dah lepas rawatan tu? Tanya, rupa-rupanya dia kata, ni ustaz, contohlah ni ustaz Ki semalam ni yang rawat ni, contoh. Rupanya dia minta nombor telefon ni dekat ayah dia tu. Dia pun berbaik sangka lagilah sebab ustaz kan, kali pertama kan ustaz pegang kepala je. Okey, alhamdulillah ustaz, rasa macam lega sikit, tak ada pelik dia tu macam tu. Lepas tu kali kedua dia kata kat saya, nanti minggu depan datang rawatan susulan. Ayah dia kata okey, dah buat appointment dah dengan ustaz tu nak pergi rawatan. Tiba-tiba esok nak buat rawatan, malam tu ayah dia kata, besok awak je pergi dengan mak, ayah tak boleh pergi. Nampak tuan-tuan, ni kerja siapa? Kerja jin dan syaitan. Tak pernah fikir buruk pun saya pergi dengan mak saya. Masa saya pergi rawatan dengan ustaz tu, sama je dia suruh saya pakai telekung. Kali ni berbeza ustazah. Dia suruh saya buka semua baju kat dalam tu, pakai telekung dekat lu. Tapi ustazah, saya turutkan je. Mak saya duduk sebelah, tapi dekat ruang tamu tu ramai orang nak merawat dengan dia. Saya memang takkan lupa peristiwa ini. Dia masukkan tangan dia, rabu semua ustazah. Saya tak tahu kenapa saya bodoh, saya boleh biar sampai pada satu ketika tu Allah bagi saya sedar, ya Allah, apa benda ni? Tapi mak dekat sebelah tu hanya tengok dan perhatikan saja. Saya terus bangun, saya tarik tangan mak saya terus keluar daripada rumah bomoh tu, masuk dalam kereta. Mak sedar tak apa dia buat dekat saya? Tiba-tiba mak dia baru sedar. Dia buat apa? Mak tengok elok je. Balik menangis-nangis dalam kereta, cerita kat mak, balik cerita dekat ayah. Ayah dia kata, ya Allah, patutlah dia tu tak jadi nak pergi. Maka itulah kes-kes tragis yang boleh saya ceritakan kepada kita semua, agar kita benar-benar tahu ciri-ciri Quran ni. Bernama kesucian Al-Quran ini, dia siapa yang pengamalnya, dia mesti juga akan membawa kesucian yang sama. Dia takkan berani membawa perkara-perkara yang mungkar bersama dengan kesucian Al-Quran. Tak mungkin.